Hey Ceplos, aku nak tanya kau lah. Apa hal yang kau koyak sangat dengan VTT aku? Memang betul, kebenaran tu pahit untuk kau telan. Aku nak tanya apa function selama berpuluh-puluh tahun Papa Non kau tu terlungkup, terlentang atas jalan raya nak jadi Perdana Menteri. Tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, tapi dia masih membawa-bawa jiwa pembangkang dia tu. Kalau dia nak bawa-bawa jiwa pembangkang dia tu, lebih baik dia tak payah jadi Perdana Menteri. Lebih baik dia jadi ketua pembangkang balik semula. Aku rasa waktu dia jadi ketua pembangkang dulu kan, suara dia tu lebih bernilai. Aku rasa waktu dia jadi ketua pembangkang tu kan, dia lebih disenangi oleh rakyat. Sebab apa? Dia suka tabur janji. Berdegar-degar. Inilah orang yang kita kata akan mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat. Mempertahankan dan memperjuangkan orang Islam. Itu jam. Tapi bila dah jadi Perdana Menteri, apa kau buat? Loser. Tak habis-habis meratip. Pagi, petang, siang, malam. Salah pembangkang. Salah pembangkang. Salah pembangkang. Dan kau dulu juga pembangkang. Tak habis-habis nak menyalahkan kepimpinan terdahulu. Buat apa kau jadi Perdana Menteri kalau dah orang semua bodoh, orang semua bangang? Kau tunjuklah kepandaian kau, kecerdikan kau. Bukannya tak habis-habis meratip, menyalahkan kepimpinan terdahulu. Tu tak betul.